Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang di BPSS. Hari ini kami bawakan liputan khas Kejohanan Mertas Desa Sekolah Kebangsaan SK Taman Anggrek bagi tahun 2026. Jom kita saksikan. Hai semua, hari ini kita akan interview cikgu. Cikgu, boleh cikgu perkenalkan nama cikgu? Okay, nama Cikgu Muizzuddin sebagai SU Sukan lah untuk tahun ni. Okey, apa harapan cikgu untuk Kejohanan Mertas Desa tahun ni? Okay, harapan Cikgu untuk Kejohanan Mertas Desa tahun ni, kita nak happy-happy, fun-fun dan murid-murid dapat tonjolkan bakat dorang untuk pertandingan seterusnya lah MSSD. Kalau ada rezeki ke MSSM. Assalamualaikum cikgu. Boleh saya interview cikgu? Boleh, cepat. Berapa peratus cikgu yakin rumah sukan cikgu menang? Saya rasa tahun ni mungkin kita bagi rumah lain peluang sebab kita dah banyak kali menang. Jadi saya rasa mungkin 70% menang. Apa harapan cikgu untuk rumah sukan yang lain? Untuk rumah sukan lain, saya harap teruslah bersaing untuk kalahkan rumah kuning yang dah pernah menang. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Apa harapan Ustazah? Harapan saya supaya murid-murid SKTA sentiasa sihat dan sentiasa bersemangat untuk terus bersukan. Nombor 1 rumah kuning. Assalamualaikum Puan, boleh saya interview? Salam, boleh. Saya nak tanya, apa perasaan Puan tengok anak Puan Mertas Desa? Tahun 6. Kita akan lepaskan Perasaan kira gembira lah ambil tengok makanan. Tak boleh tahun ni lebih Nanti sistematik lah. balik kerja. Duduk sana. Ada yang ikut makan, kira ikut belajar. Okey, tahun 3 rumah kuning. Yang 4, 5, 6 berasa dengan tak ada lah masa lepas. Okey. Berlari. Okey, tahun 3 rumah kuning dengan arah. Assalamualaikum Puan. Salam. Boleh tak perkenalkan diri Puan? Okey, saya Puan Nurata Syarila. Mama kepada Anggun darjah 1 dan cantik budak prasekolah. Apa perasaan Puan tengok anak-anak Puan Mertas Desa? Oh, happy sangat. Happy sangat. Budak-budak semua lari laju and rasanya macam baguslah aktiviti ni. Boleh Puan bagi kata-kata semangat untuk murid-murid? Kata semangat untuk murid-murid, teruskan dengan aktiviti yang dianjurkan sekolah dan beri komitmen yang terbaik lah untuk sekolah. Boleh naik untuk mewakili sekolah untuk peringkat lebih seterusnya lah. Okey, sekarang kita nak interview alumni sekolah kita. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Pawinesh. Saya dulu sekolah SK Taman Anggrek. Saya sekarang sekolah Impian Mas. Saya bangga untuk menjadi sukarelawan di SK Taman Anggrek. Okey, kita bersama dengan Kejohanan Mertas Desa. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Asfar Zikri bin Muhammad Rizal. Okey, jadi apa rancangan lepas ni? Saya target MSSD nombor 1. Maka berakhirlah program kita untuk hari ini. TV kata sign out. Kurang dah ya. Kita ada kurang sikit dah ya. Nama saya Muhammad Asfar Zikri bin Muhammad Rizal. Hello. Hello.